Besar. Gila. Lucu nampak ni. Tengok solid tak. Besar. Nak tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay guys, ketemu lagi kita di Pak Beras Fish Hunter. So hari ni aku berada lagi di Empangan Timur Tasu bersama dengan Joe Fishing Channel. So hari ni kami 2 orang saja. Dalam video aku sebelum ni kami turun 3 orang. So seorang partner ada pergi sekolah ni. Kawan budak sekolah. Tu kami 2 lah. Satu lah main-main ni. Budak-budak hantar pergi sekolah. Kami main nak repeat lagi cari toman ataupun PB lah. So kami dah berada di satu spot. Ni kami dah gerak keluar dah. Banjur pun duk baling dah tu, belangkas dah. Cari anak tak jumpa lagi. Apa pun harap ni ada lah. Maneh-maneh. Okay guys. Bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hamba untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku tu ucapkan ribuan terima kasih. Jom aku nak pasang-pasang umpan, nak balin belangkas tengok. Antara anak-anak nak keluar apa kan. Follow guys. Jom. Strike. Allah, cendol cendol. Allah, cendol. Itu dia guys. Ada barai guys. Barai cendol guys. Oke. Semoga membesar dengan jayanya. Hei, Mampu era tu. apa wah hidup tu. Dia auto jinak. Tu. Jinaknya. Nak makan lain ke? Si dah di bait kan. Tadi bukan main rakus ha. Tu boleh tangkap balik ke? Boleh tangkap balik. Wah, pas layak. Tu tak mau pergi tangkap. Sik baik api lah. Tu anak mana pula? Mana? Luar. Nak bawa buih. Kuat lain. Kau datang lain. Dia anak tu. Nak lain tu. Lihat buih ni. Tu bawa. Laju juga nak tu. Dia timbul tangan mana pula? Timbul tepi lah. Mana? Kena duduk lagu ni apa keluar. Jalan tak jumpa. Keluar dia. Jas rentang.
Bang Malin tahu no bang? Lentang sana. Allah, itu saya nak. Saya hilang tali dah. Ish. Campur ni. Oh. Ada structure bawah. Dia tempat dalam tempat ikat. Dia nak batu juga. Cari orang bottom. Oh, kencang gila. Serak guys. Gantung. Tak naik you. Yang penjuk tak ada ni. Asyaram ni. Boleh tahan tak saya? Kena buah dagu. Sak. Gila. Lucu nampak ni. Tengok solid tak? Say. Tengok tu. Satu tu. Sak. Solid satu mata dalam mulut. Bawah dagu kosong ni macam. Tak. Dua mata lekat. Bahaya. Bahaya. Jangan pisang berbuah dua kali. Pakailah jaket tu. Jaket. Bayau. Tak. Bayau nak angkat pun bayau. Tak boleh, tak boleh. Gerik lah. Tolak sikit. Tolak gerik masuk tim mulut dah. Belah tu, belah tu. Tak apa, tak apa. Satu mata tu solid. Yang betul lah mulut. Belah nu. Depan. Jangan angkat mata kai. Kau Fak ambil. Mari kita buat. Mana lain jaket ke nak buat lepas pakai jaket? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau mulut sayang. Kau mulut. Ya kita tak boleh nak. Aduh.
beli dah. Apa tu? Tengok tu. Oh, dah ni. Saya duduk. Tak di mana? Well, 12. Kalau kata jangan lebih. Wah, nak. Okay guys. Akhirnya landed juga. Ngomong ni. Oh, sang tak? Boleh tahan saiz. Macam biasa kita gunakan rod dari Rentacor di file 5. Mainline tu mana King Kong break. Memang padu guys. Dia tekan. Tak saya nak bonek pakai apa? Nak awal tu penjuk tak ada ni. Kami tak ada penjuk ni. Nak pakai life jacket buat nak. Tak boleh. Lain kali merosot grip juga. Alhamdulillah. Aduh. Baiklah dia kena solid. Solid. Walaupun satu mata lekat di mulut. Tapi dia solid. Aduh, angkat sikit bang nak tengok. Kan. Mino dari Opas Zero Arise. Saiz padu guys. Saiz riba. Mantap guys. Aduh. Tu dah gorgon. Banyak rod banyak. Nak riba dah kan. Macam dah je. Ku aja. Hidup tengah bawa but. Aduh. Allahu Akbar guys. Besar weh. Oi, mama bersih elok oi. Satu, dua, hati. Okey. Allahu Akbar. Okey, dua rumah. Best. Nak naik elok lagi. Makan bawah hotel lah. Allah lucu lah. Aduh. Tu dia naik boy. Papa makan. Okey guys, selamat sampai di pangkalan. Alhamdulillah. Ada juga strike ni. Mana-mana tebus balik kehampaan 2-3 hari lepas. Jadi, abang kan ni. Apa kehampaan apa? Dia bayar balik duit apa? Duit apa nama tu? Cucuk apa? Duit masalah dia. Silap ambil. Kes tu lah, hari tu ni cerita dia lucu tu. Kes pagi tu beli kuih lah, bayar duit tak cukup. Tak cukup. Bukan duit tak cukup. Silap ambil. Ambil lebih kan? Okey, ambil kuih lebih tu, bayar duit tak cukup lah kan. Tak tahu tak kuih nak aku. Kita tak tahu. Kes tu lucu tu kan. Lepas tu pagi tadi nak mai tadi, singgah balik kat kedai tu beli nasi, beli kuih balik, bayar balik dah. Hutang lah tu ni. Ni nak kan. Aduh, okeylah guys. Pula ada kena pergi hutang tu. Apa nama strike kami dua orang, ada strike. Banjur strike ekor. DJ. Mana Haji? Ikan Bekasam. Kita strike ekor ikan Bekasam. Lepas tu naik lah tekok ikan hak besar sikit. Alhamdulillah mama teman berjaya didaratkan. Tapi tak besar mana lah, 12 lebih. Sedap lah saya tu kan. Boleh lah kan. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang baru hadir ke channel aku, macam biasa aku jemput embang untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter. Ciao.